fasada bil jawab wan tasharata atau jatuh itu jatuh kalau kalau sate atau sepuluh batang jatuh selalu jadi apa tidak jatuh selalu qalat Aisyah kata Aisyah fajama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min at-ta'am min an-nata fa'akalu Nabi kita tengok jatuh Nabi 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 pun jamaah Nabi kita kemudian semua bahasa Rasulullah padahal absah maka pakai dengan memakai maksudnya Nabi kutip tak tepat Nabi pun makan kali dengan sahabat-sahabat dia tu makan semua bahasa habis makan semua dah fa'ilah absah maka makan dengan lebih dekat dia pun buat arsal bagilah kepada Hafsah balik. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khuzu tarfatan makana fiha maka Hafsah ambil balik ni atau makanan ni dan memakanlah dia kata minah daripadanya wa ma fiha min at-ta'am ada lagi makan ni makanlah Hafsah. Jadi Cina ayat kan kata Aisyah pula qalat Aisyah fama ra'aitu zalika wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam bighadab. Aku tengok Nabi ke. Tak ada marah ke apa je. Tak ada emosi naik tak ada. Adanya kalau bahasa kita agak nak kata. Itu rasa ni tubik kata tak comel oh no. Oh, dok gitu po. Dia Nabi tengok lah. Kau benda tu. Kawan tu mari tepuk jatuh makan dia bocah makan dia apa semua ni Aisyah. Tu taktik Aisyah buat dah. Tapi dia nak tengok Nabi atau Hafsah kata Aisyah kata kan berjuruhnya Nabi. Tak kata gapo je. Tak ada kata kalau kita mula bentuk tak comel kan. Dia nak royak gapo ni? Sinilah para Hafsah kata Aisyah katakan wa innaka la'ala khuluqin azimnya rupa-rupanya Allah sendiri aku akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada cerita lain pula akhlak Nabi kan cerita Nabi ada satu hari kan Nabi duk tidur bawah pokok kan mari orang kafir pedas tekok ini kan dia tanya Nabi siapa dia nak boleh tolong hari ni muka pedas dia tekak dah. Kan Nabi kata Allah. Kan Nabi kata Allah. Kejut gitulah. Allah. Jatuh pedas kan. Cerita tu. Bila jatuh pedas, Nabi pun pegang pedas dia tu kan. Nabi tanya dia balik kan. Lepas ada ni siapa biar boleh tolong mu kata. Dia kata tak ada dah biar boleh tolong. Kan Nabi tak ada kata ada. Akhirnya dia tu meluk agama Islam. Itulah jadi nak ayatnya akhlak tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun maknanya tidaklah kelahi ke berapa semuanya dan tiga perkara kan Nabi kata mudah kan. Apa dah kalau kita maaf pada orang wa ta'fu man zalamaka maaf pada orang yang pernah zalim kamu wa tasil man qata'aka sambung silaturahim dengan siapa yang memutus silaturahim kamu kemudian wa tu'ti man haramaka dan boleh tolong orang yang tidak pernah tolong kamu faqad dakhala jannah maka boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Itulah salah satunya pula nak ayatnya jasa baik orang kena jasa baik. Contoh jasa baik apa dia?
Hari ni kan kita ada dengar ke kapal Malaysia lalu kat Teluk Hormuz tu tak kena bayar tukar je. Kapal Malaysia kan. Kapal apa ni hak Malaysia kita ni. Minyak kita ni di Malaysia ni. Minyak kita kita tak bayar. Kita kan ekspor ke Jepun kamu sebab minyak Malaysia adalah minyak kualiti tinggi. Jual boleh buat minyak kepada bank je. Kemudian minyak yang kita beli ni ialah daripada ni teluk lah. Kita boleh lalu ke teluk Parsi tu. Teluk Hormuz tadi tu. Malaysia kajian air tak ambil cukai je kita je. Dan ke kapal lain kalau nak ambil kata ia kena bayar 2 juta sebuah kapal tu. Sebabnya ke apa? Dia kena jasa Malaysia. Ke Iran ke pernah perang dengan Iraq dulu pada tahun 1978 sampai 1988. Tu. Jadi berhenti perang. Bila berhenti perang tu kan dia tak ada British, tak ada kau tu, tak ada kau ni. Apa perang Cina ayatnya. Maka masa tu Dr. Mahathir lah, Perdana Menteri Malaysia kita kan satu dah. Ini sejarah, mengenai sejarah je tu. Maka Dr. Mahathir baik jasa baik Malaysia dia kata semua harta makan ni je. Harta ke Iran ni lah. Harta makan ni di sana harta go tu harta go ni tolong minyak kelapa sawit lah apa-apa. Tahun 1988 tu anak duk luar ada orang satu juga di luar. Jadi nak ayatnya ke apa? Bila berlaku perang ni, teluk ni, Iran kata ke apa? Kapal Malaysia free, dia lalu free, selamat kata. Pasal apa? Jasa Malaysia tahun 1988 dulu. Maknanya kalau orang berbudi kita berbahasa dalam bahasa Malaysia kita maknanya gitulah. Jadi insya-Allah mudah-mudahannya orang ingat ke jasa kita. Gitu dia. Kita alhamdulillah Malaysia kita tak ada masalah mana juga. Tapi negara jiran kita Thailand, Kamboja, Vietnam, satu masalah Filipina. Tak ada minyak ya Cik. Tak ada minyak enggak. Kat Sungai Golok tu, Allah. Kereta berjujur ada minyak. Kita orang Samlis kan. Kerana orang Malaysia. Alhamdulillah setakat ni tak ada apa lah. Kita tak ada piti nak buat. Maknanya Allah buat ambil selamat lagi lah. Tapi kita kena ingat perkembangan semasa. Orang Yahudi ramai duduk masuk lari ke Thailand. Duduk di Setun je. Setun tahu sempadan dengan Perlis. Rakyat Perlis penimpal lah hari ni. Rakyat dunia ni. Pasal apa? Rakyat Perlis kan ada lebih kurang dalam 300,000 kan? Rakyat Yahudi. Ramai dia pada tu. Boleh faham? Ramai dia. Ramai dia pada penduduk asal situ. Jadi dia akan timbul masalah lah akan datang. Dia 4 negara ada dunia ni. Israel boleh lari dalam 4 negara ada dunia. 1 ke Afrika Selatan, yang kedua ke Cyprus, yang ketiga ke Jerman, yang keempat ke Thailand. Thailand. Jadi kita harap-harapnya takut menyebuluh masuk orang dengan kita. Jaga kau perlu dekat kita. Minta selamatlah kita pun. Mudah-mudahan ya Allah jaga keselamatan negara kita, aman makmur pada kita ini. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak baik masa sendiri, dan maaf zahir batinlah. Selamat hari raya dan maaf zahir batin semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala salin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ighfir lana li abaina wa syayikhina wa li jami'il muslimin.